Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita sambung bacaan Asbul Qasar campur dengan Qolun. Qolun kan? Duri belum ke? Belum Ustaz. Dah, Oh, Duri. Qolun sukun Silah dah kan? Tawasud sukun dengan tawasud silah. Silah. Okey. Duri belum lagi lah. Okey. Baca Al-Fatihah, baca Al-Rawh an Yaqub. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita hari ini muka surat 320. Surah 30 ayat 121 Ustaz. Okey, okey. Okey, siapa lepas hari ni? Saya. Masih dah? Okey. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya nak share skrin sekejap. Kita ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Baca Suri dulu saya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Baca Susi. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Baca udah dah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Okay, kenapa Ammar tak boleh baca Ammar macam fa'la tu, wazan tu? Sebab dia bukannya dia Rasul Ai tak? Kalau bukan salah bantu. Okey. Ammar kalau Abu Amru dia akan baca taklil pada zawati ya bila wazan fa'la fi'la fu'la. Ya kan? Sini nampak seperti wazan fa'la. Itu mati kan? Fa pada hamzah, lam kalimah pada mim tu, patu alif maksurah. Tapi syarat satu lagi ialah dia mesti alif maksurah tu, ya tu mesti ziyadah, bukan yang original. Kan? Jadi biasa kalau kita kata ad-dunya tu maknanya boleh baca. Boleh bacalah kita baca ad-dunya. Yashka ni boleh dia shin qaf ya tu tambahan. Tak? Tapi yang Akmal yang sebelum ni Ustaz. Itu sebab Rasul Ai. Memang dia Rasul baca. Ai. Kalau Rasul Ai nak baca, kalau dia Rasul Ai asli ke ziyadah memang baca A'ma. Tak ada syarat. Tapi di sini di tengah kan nampak seperti boleh fa'la tu. Dia bukan fa'la, dia alif tu original, asal. Kataan dia sini 4 kataan dia. Maksudnya Ustaz kalau Rasul Ai tu walaupun dia original pun boleh baca dengan taklid saya. Maksudnya. Maksud dia gini Okey.
Maksud dia begini, kita kata a'ma ni kan, a'ma ni kan. Okey. Sini a'ma ni boleh baca, tak kira kita tengok dah asli ke yang asli ke tidak, tak relevan. Sebab apa? Bila akhir ni semua baca dengan apa? Dengan taklil. Huda, berhenti. Huda, sama juga. Kan? Ni yang asli ni hadaya, 3 huruf. Hadaya, 3 huruf. Maknanya asli, yang ni asli. Bacanya huda. Tapi kalau di tengah, tak boleh. Tak dia asli. Faham tak? Contoh. Mana? Faham. Contoh ni. Contohnya, wa'asa ni. Wa'asa. Takkan baca wa'asa. Sebab ain, sod, alif. Ini alif ni original. 3 huruf. Kan? 3 huruf. Tengok di tengah. Yang tepi semua kena baca taklid. Yang dekat akhir ayat. Tapi tengah ni tengok wazan apa. Sini memanglah wa'asa ni memang 3 perkataan ni. 3 huruf mana original. Yang original tak boleh baca wa'asa. Ke mana-mana pun. Kecuali di akhir ayat baru boleh. Okay. Tapi kalau a'ma ni, sini pelik, sini boleh, tak boleh. Kerana ini ya ni asal. Sini dia punya perkataan ni dia 4 huruf. Ain, hamzah, ain, mim, alif. 4 huruf sini, bukan 3. Dia bukan hamzah, ain, mim, lepas tu ya ni ziyadah, bukan. Faham tak? Faham gitu. Okay. Faham Kenapa baca begitu? Okay. InsyaAllah. Kau tak faham? Siapa tak faham? Faham Faham? Okay. Faham semua Ni untuk semua kurak ke ataupun untuk Abu-amru saja. saja? Abu-amru saja. Okay. Abu-amru ada syarat-syarat dia tertentu untuk kita baca dengan taklid. Tak semua baca taklid. Dia kena pilih. Tak macam Warash. Warash semua boleh. Tak apa. Kalau Abu-amru kena pilih. Kalau dekat tengah dia tak ada taklid lah Ustaz Kalau sini tengoklah wazan. Kalau wazan dia fa'ala fi'la fu'la boleh. Boleh. Macam dunia kan? Dunia boleh. Wazan dia boleh. dunia ni kalau tengah boleh sebab dia wazan dia al-fu'la. Maknanya alif belakang tu alif ziyadah. Alif maksurah ziyadah. Faham Faham. Faham okey. Sambung Okey. saya. Okey, teruskan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Boleh ataf pada walam saya untuk ambil Abu Ja'far dengan Susi tak boleh. Walam yumin bi ayati rabbih wala azabul akhirati asyaddu wa abqa wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Sini saya buat silah. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. Li ulil nuha. Dengar sikit. Okey, dengar. Inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. La inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. Okey, habis Okey, terima kasih. Kak Masitah. Next sambung. Kak Ramiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Sampai musamma dulu Ustaz Wa ajalum. Ambil lakan Lakana lizaman wa ajalum musamma. 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 Musamma taklil. Tak cantik Ustaz. Lagi lagi.
Lakana lizaman wa ajalum musamma. Okey. Boleh Ustaz? Okey, bisa Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Ambil susi daripada wasabbih. Wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Ustaz Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Saya ambil dua-dua dengan Abu Amr. Wa atrafan nahar. Saya ambil. Jangan ambil duri. Ya, Ad-duri dulu, ad-duri. Ad-Duri. Okey. Izhar dulu. Wa atrafan nahari Wa la'allaka atrafan nahari la'allaka. Belum idgham lagi Ustaz baru Tak, ambil. izhar. Duri izhar. Tapi an-nahar malah. Okey. Wa atrafan nahari la'allaka tarda. Okey. Kemudian Susi. saya ambil Susi. Ambil 246 Ustaz Okey. Wa atrafan nahari la'allaka tarda. Okey. Wa atrafan nahari La. atrafan nahar la'allaka tarda. Okey. Wa atrafan nahar la'allaka tarda. Habis Ustaz Okey. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum Ambil pada min zahratal hayat. Situ je zahratal hayat itu. Zahratal hayatid dunya. Okey. Sampai daripada dunia je sudah boleh Tak. Ustaz? Zahratad dun. Zahratal Daripada hayat. situ aja Zahratal hayatid dunya. Okey. Kemudian Ja'far. Ambil Yaqub. Yaqub, astaghfirullahaladzim. Azwajam. Situ ambil pada situ ada X tu. Situ Zahratal hayat. Zahratal hayat. Ini pilih. Zahratal hayat. Zaharatal hayatid dunya. Okey. Kemudian Silah qulun. Pada wala tamuddan. ambil qulun. Pada awal. Wala tamuddan. Pada awal. Wala tamuddan. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Okey. Itu dengan Abu Ja'far Sama. Ustaz Okey. Sekarang saya ambil qalun 4 harakat dengan sukun Ustaz Okey. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Okey. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Okey. Tapi Ustaz Habis. Linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kadang saya ambil daripada ni. Saya ambil khairu baca boleh Ustaz? Wa abqa. Boleh? Abqa ambil pada warizku. Pendek itu. Khairun wa abqa. Okey. Linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Baca apa ni? Ambil ini Ibnu Katsir.
Kolon silah bila kolon silah? Dah lagi kan? Kolon sila belum. Oh, ambil kolon sila dulu. Kolon. Kemana pun silah mesti kolon dulu. Okey. Linaftinuhumu fihi wa rizaqu rabbika khairun wa abqa. Okey. Baru ambil ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ustaz, linaftina. Apa? Linuf ke? Dia ulang ni. Dah tengok aku. Saya Sekarang salah ambil baca. apa Ustaz? Tadi baca kata orang kata salah baca. Tadi salah baca. Ulang balik. Linaf saya tinahum. Balik Tinahumu, sorry. daripada awal Ustaz Hmm. Linaftinahum fihi wa Tak, rizaqu. linaftiнаhumu. Silah tu. Oh, ambil sila. Linaftinahum fihi wa rizaqu rabbika khairun wa abqa. Okey. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir Linaftinahum fihi wa rizaqu rabbika khairun wa abqa. Okey. Sekarang. Habis. Habis. Okey. Terima kasih Ustaz. Situ je. 1-0. Okey. Ya. Okey, next sambung. Panjur Aini. Assalamualaikum Ustaz. Salam pula sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Baca susi. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Kak baca susi itu kan. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Kak baca taklil. والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. Kak baca susi dengan Abu Ja'far. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. Lepas tu awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Akak baca Duri Abu Amru Ustaz. Ya. Awak lagi ambil. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Lepas tu akak baca susi Ustaz. Awalam tatihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Lepas tu akak baca Ruwais Ustaz. Ruwais ta'tihum. Awalam ta'tihum awalam ta'tihum bayyinatu ma fis suhufil ula. Lepas tu akak buat silau Ustaz. Awalam ta'tihimu bayyinatu ma fis suhufil ula. Lepas tu akak buat Abu Ja'far. Awalam ta'tihimu bayyinatu ma fis suhufil ula. Akak buat Ibnu Katsir Ustaz. Awalam ya'tihimu bayyinatu ma fis suhufil ula. Bisa? Wajah. Bisa. Okay. Walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi mula Ustaz. Walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبلك أن نذل ونخزى. Lepas tu akak buat Abu Amru Ustaz. فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Akak buat kumbul Ustaz. Mana dah kumbul? Kumbul kat mana? Silah.
Ni ayat juga. Silah ke? Bukan salah dah. Ustaz salah. Bukan qalu silah Ustaz. Qalu silah. Kalau silah. Okay. Ha. Walau anna ahlaknahum bi'azabim min qablihi لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Okay. Habis ya Ustaz? Bismillah ayat yang akhir. Okay, Qul betul. kullum. Tak ada tausiq ke tu? Tausiq. Ada tausiq ya Ustaz? Baca. Macam tak ada je. Anna ahlakna. Tak ada. Oh tu okey. Tak Ada nampak. dua tempat. Ada Kat mana satu lagi? Laula arsalta ilaina. Sekarang berhenti dekat Rasulah. Okay, berhenti dekat Rasulah. Boleh? dekat Rasulullah. Okey. Nak baca terus tawassut sukun dengan tawassut silah. Lau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula. Okay. Buat silah. Walaula anna Mana ada la walau anna. Walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik min qabli an nazilla wa nakhza. Okay. Lepas tu Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu. Lepas tu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Akak buat Abu Amru Ustaz. Okay. Ambil daripada mana Ustaz? Atau je lah. Wa manihtada. Wa man ihtada. Sekarang akak buat kumpul dengan sin Ustaz. Dengan ruwais sikit. Bukan dengan ruwais Yaqub. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Habis Ustaz? Habis. Okay, next sambung. Terima kasih Ustaz. Tak ada Ustaz ada. Okay, tak ada. Okay. Itu Ustaz. Habis dah. Habis surah ke? Habis Al-Anbiya. surah. Habis surah? Sekejap. Tak perasan habis surah. Sekejap. Okay, surah baru Al-Anbiya. Sekejap. Al-Anbiya. Tak keluar pula. Okay. Okay, nampak boleh? Okay. Siapa? Hajar Hasnah ke? Ya, Ustaz. Saya baca. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Saya buat duri dulu boleh tak Ustaz? Untuk baca apa? Dinas Lepas ke? tu baru baca silah. Kenapa? Apa sebab? Saya nak mudahkanlah iqtaraba linnasi hisabuhum sebab nak baca, belakang tu kenapa? sama. Tak kena baca dulu mula-mula ke? Ha? Mula kena habis. Saya dah baca habis tadi. Lepas Saya tu? baca kolon. Kan nak baca. Okey, kenapa nak baca tu? Baca duri. Sebab dia kan belakang tu sama kan wahum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi saya wakaf je dekat hisabuhum. Boleh tak? Baca apa? Baca duri. Lepas tu baru saya baca silah. Mana boleh. Dia kalau intizar dia kena belakang sama.
Oh, tak boleh. Tak boleh sebab kalau baca gitu seperti soalan kita baca apa? Iqtaraba linnasi hisabuhumu wa humu fi ghaflatin mu'ridun. Boleh lah gitu. Tak boleh Tak, saya tak boleh tu. Kan ada X kat situ. Yalah kalau ajar berhenti kan. Iqtaraba linnasi hisabuhum berhenti. Ha. Lepas tu nak baca apa? Silah kan. Okey. Silah. Iqtaraba linnasi hisabuhumu wa humu seperti baca linnas hisabuhumu wa humu fi ghaflatin mu'ridun. Lepas kita kumpul sekali, lepas tu nak baca wahumu dua-dua. Tak Oh, boleh. saya tak boleh start balik linasi. Tak boleh. Tak boleh. Dia kalau kita intizori, belakang kena sama. Kalau kita atof, depan kena sama. Nampak tak? Okey. Ingatkan boleh. Okay. Tertipu saya. Tertipu. Okey, saya baca semula, Ustaz. Sekarang saya baca silah lah. Boleh? Okey. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Okay. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Okay. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Silah. Ma ya'tihimu min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ibn Kathir. Illa istama'uhu wa hum yal'abun. Kemudian saya buat Yaqub. Terus Ustaz. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Tadi buat duduk Susi? Barah? Belum lagi. Buat sekali lepas tu sini. Buat sekali dengan Yaqub. Barah? Ini bagus sekali. Baca ma yatihim min zakarim min rabbihim muhdath. Boleh berhenti tak situ untuk baca Yaqub? Ustaz, Yaqub ya'tihum. Yalah, kenapa boleh berhenti intizari? Sebab illa istama'uhu wa hum yal'abun, sama Yaqub dengan Susi. Ni baru intizari. okey. Jangan sekali kan ajar pada Gombak, saya pada Shah Alam. Ajar pada Kajang, saya Shah Alam. Berhenti di Gombak, sama pergi Kuantan. Mesti sama, belakang sama. Jumpa situ, itu kereta pergi ke Kuantan. Barulah bang intizari, wakaf di Gombak tu wakaf intizari. Faham tak? Okey. Di belakang, perjalanan belakang tu sama. Yang depan tak apa, daripada Kajang ke Gombak, persoalan Gombak, lain-lain perjalanan dia. Kan? Tapi sampai Gombak pergi ke Kuantan, mesti kena satu jalan yang sama. Satu kereta, satu sama. Saya lagi Ustaz, Yaqub dulu Ustaz ya? Tak baca Susi. Ma yatihim min zakarim min rabbihim muhdath. Tapi Yaqub, ma ya'tihum sampai habis. Okey. Tak berhenti lagi lah. Susi tunggu kat situ. Susi menunggu dekat muhdah tu Susi situ. Nak bagi sekali dengan Yaqub belakang tu. Itu maksud. Saya lagi Ustaz, saya baca. Buat sekali lagi. Ini tak faham. Baik buat. Saya buat Susi ya. Okay. Ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdath. Okay. Kemudian Yaqub. Ma ya'tihum. Ma ya'tihum min dhikrin min rabbihim muhdath. Habiskanlah. Habiskanlah. Tunggulah. Belakang sama. Ma ya'tihum min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Okey kot. Banding pada tadi atof. Ma ya'tihimu min zakarim min rabbihimu muhdathin illa istama'uhu wa humu yal'abun. Itu baca kolun. Depan sama. Atof kat illa istama'uhu wa humu yal'abun. Itu atof lain. Depan sama. Kalau tadi Susi dengan Yaqub
depan sama bertingkat muhdath situ. Itu wakaf intizari panggil. Ini bagus ini bagus kalau nanti Ustaz Nota ni. Nota nanti semua boleh faham apa itu ataf, apa itu wakaf intizari. Tak apa aja. Ramai orang tak boleh faham ni. Lama nak faham. Ingat dah betul lah tak Ustaz. faham. Tak apa. Kita asal-asal. Tapi yang bagus bagi dia duduk sekali. Ataf ada, intizari pun ada. Okay, ada tawasud tak? Ni ada Abu Ja'far belum lagi Ustaz? Okey, dah faham. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Seterusnya, lahiyatan qulubuhum wa asrarun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Okey, tadi kenapa Abu Ja'far tak boleh buat sekali? Sebab Macam mana Ustaz? Abu Ja'far kenapa tertinggal tak boleh buat sekali? Alaik? Sebab dia ada silah Ustaz. Yalah, Silah. kenapa tak buat sekali yang tadi? Qalun atau Ibn Katsir buat Abu Ja'far sekali. Tak boleh ke? Kolun. Tak boleh ke? Oh boleh. Ya. Kolun. Nampak tak? Kolun ada silah Tapi Kenapa tak buat Yang sekali? dia Kenapa tak buat berselang-seli sekali? dengan Ibn Katsir. Ya'tihimu. Ya, Ustaz dia kenapa? ya'tihimu dengan Ya. ya'tihimu. Oh okey. Kenapa tak buat sekali? Tak boleh sekali kenapa? Sebab dah ataf tadi tak boleh buat sekali lah. Tapi nak buat sekali boleh. Macam mana cara nak buat sekali? Macam mana Ustaz? Ini advance punya jamak. Okay. Lagi advance buat apa? Kita buat Abu Ja'far dulu. Oh Abu Ja'far dulu. Contoh kita kata ma yatihimu min zakarim min rabbihimu muhdas. Habis Abu Ja'far. Lepas tu buat kolun. Ma yatihimu min zakarim min rabbihimu muhdasin illa istama'uhu wa humu yal'abun. Habis Abu Ja'far dah buat intizar dengan tadi, intizar situ kat muhdas, ambil kolun ataf Ibn Katsir illa istama'uhu wa humu yal'abun. Ini advance lah. Ini intizari atau ataf. Tapi ini advance. Tak digalakkan buat lagi lah. Tapi kalau berani boleh je buat. Boleh faham? Kenapa begitu? Sebab kalau Ajah buat tadi, buat kolon dulu, ma ya'tihimu dulu, kan, sampai kepada habis yal'abun, kan? Nak buat macam mana nak buat Abu Ja'far? Ataupun kalau buat intizari, salah. Ma ya'tihimu sampai muhdath, buat kolon. Kan? Lepas tu buat Abu Ja'far. Ma ya'tihimu sampai habis. Okey, sampai habis tak boleh ataf lagi pada Ibn Katsir. Lepas tadi baca ya'tihimu. Macam mana boleh ataf Ibn Katsir? Ibn Katsir kena ataf atas ya'tihimu atau kolon. Tak faham Kita buat kursus tak apa. InsyaAllah. Ustaz, bukan ke baca Ustaz, buat Abu Ja'far dulu buat kolon kan? silah Ustaz sebabnya dia pangkal tu dah tak ada kan, dia ibdal tu. Jadi tanpa mudasir ambil balik kolon Ustaz kan. Baru ambil Ibn Katsir. Betul? Betul. Ada orang faham? Faham tak? Boleh Ustaz ya? Ustaz buat tadi itulah. Abu Ja'far, intizari, kolon, apa habis, ataf Ibn Katsir. Boleh? Oh, boleh pula dahulukan qiraat yang Tak itu apa. Ustaz. Tak apa. Boleh Jangan tak dahulukan. Mula-mula je. Kolon mula-mula sukun tu je tak boleh. Yalah, okey. Okay. Yang kolon sukun tak boleh langkau. Tak boleh kata nak buat Ibn Katsir dulu lah. Tak boleh. Maknanya first mesti kolon Ustaz kan? Mesti kolon. Lepas tu nak baca boleh lah buat mana pun. Sukun. Itu dia punya seni pada jamak ni. Dia ada seni, ada sains. Ustaz, maksudnya pilot dia mesti kolon. Maksud apa? Okey, Hajar Hasana, apa dia? Ustaz, maksudnya yang ma ya'tihim tu, yang kolon itu dah okey, dah settle. Selepas tu boleh buat mana-mana. Macam tu ke Ustaz? Yalah. Memang gitu. Memang dia mula-mula syarat kolon sun kan. Kalau nak buat silah dulu ke nak buat apa boleh, tak masalah. Pada wakaf lah. Okey. Boleh. Okey, faham kot.
Jadi susunannya Ustaz, kolon sukun, Abu Ja'far, kolon silah, Ibnu Katsir, Susi, Yaqub. Macam mana? Ulang balik. Kolon sukun, lepas tu intizar Abu Ja'far, lepas tu kolon silah, Ibnu Kolon silah tu? Katsir, Ibnu Katsir. Susi, Yaqub terakhir. Ya, aku akhir boleh. Tapi gini, Susi, boleh lah gitu, boleh. Tapi dia buat no Abu Ja'far kan silah Ustaz. Sekali dengan tu, dengan kolon silah lah. Oh. Ustaz, sekali lagi Ustaz punya Ustaz. Ustaz punya. Aduh. Okay, Sakit perut saya tu. Hadam ni Ustaz. Lagi Hadam pula kan ni? apanya? Senang je. Aduh, susahnya apa. Okey, mula-mula. Mula-mula. Okey, kolon, sukun itu wajib. Tak baca sukun, masuk kelas lain. Okey. Habis. Itu memang wajib. Okey. Tak ada ustaz memang tak boleh. Kan? Okey. Okay, lepas tu, nak buat apa? Silah ke nak buat apa? Sini kalau betul-betul yang dekat wakaf, silah kolon. Silah, Kan? Ya. Kalau buat silah kolon atau Ibnu Katsir, kita tinggal Abu Ja'far. Kena start balik semula. Betul tak? Betul tak? Faham tak? Kalau kita baca lah kata empat kolon lah. Kolon ma ya'tihimu sampai habis. Okey. Ataf illastama'uhu wa humu yal'abu Ibnu Katsir. Lepas sampai situ, tak boleh buat apa dah Abu Ja'far. Kenapa kena start balik semula? Ma ya'tihimu. Sebab dia dah seling ketinggal dia. Jadi, apa kita boleh buat? Kalau kolon sukun, terus buat Abu Ja'far. Okey. Ma yatihimu min zakarim min rabbihimu muhdas. Itu Abu Ja'far. Silah dah settle lah. Okey, silah. Mari kita akan baca track silah. Okey. Tapi silah kolon tak selesai lagi Ustaz. Lagi Ustaz settle lah. Sebab apa kita buat kendian? Sebab apa? Nak ataf Ibnu Katsir. Ibnu Katsir hanya boleh ataf atas kolon. Tak boleh Abu Ja'far. Sebab dia baca ya'tihimu. Saya faham ke? Bukan pilot dia kolon Ustaz. Kena settlekan humu untuk kolon. Dah settle ada kolon dia. Tak semesti, kalau silah tak semestinya. Oh. Tak semesti baca kolon. Kalau kita boleh intizari lah. Kalau tidak intizari memang kolon dulu. Intizari kalau kita nak atau sekarang, baca kolon. Ma ya'tihimu min zakarim min rabbihimu muhdatsin illastama'u huwa humu yal'abun. Habis dah kita baca Abu Ja'far dan kolon. Betul tak? Ya. Baru boleh ataf illastama'uhu wa humu yal'abun untuk Ibnu Katsir. Okey. Faham? Faham? Faham. Ustaz, yang kita tak boleh. Panju tanya balik. Ustaz, tak boleh tak kalau kita buat kolon silah sampai muhdasin. Lepas tu ambil Abu Ja'far balik semula. Betul? Oh, tak boleh Ustaz pasal dia ada. Kalau contohnya kalau Hajah buat kolon dulu kan. Bukan ni? Kolon dulu, ma ya'tihimu dulu, kolon sampai habis ataf. Berarti nak ataf pada apa? Ibnu Katsir. Boleh lah. Tapi nak Abu Ja'far kat mana tak? Betul lah, betul tak? Ataupun kalau buat ma ya'tihimu kolon sampai muhdatsin. Intizari kan? Baca Abu Ja'far, ma ya'tihimu sampai habis. Saya nak ataf Ibnu Katsir. Kita tak baca ya'tihimu, dia baca ya'tihimu. Sebabnya Abu Ja'far mula-mula Ustaz kan? Kena mula-mula. Dia kena mula-mula. Nampak tak apa nanti Ustaz buat lah. Faham. Nanti apa? Maknanya kita tak payah ikut turutan imam lah Ustaz ni. Tak semestinya. Kalau intizari tak semestinya. Boleh ubah. Boleh ubah imam tu. Boleh ubah. Tapi kalau kita tak buat caranya betul standard tak boleh lah. Kan, tapi kita intizari boleh buat gitu. Boleh ubah sikit. Itu seni dia tu. Kat situ. Nampak? Boleh faham? Saya tanya Ustaz. Izzah pula. Ustaz, okay. Only kolon sukun saja yang kita establish awal. Yes. Okay. Itu wajib. Wajib. Itu kalau tak buat gitu, masuklah lain. Alright. So, lepas tu, bila kita walaupun kita nampak boleh buat kolon silah, tapi sebabkan kita nak habiskan yang mayati dengan mayati tu kan, untuk Abu Ja'far. Jadi, kita tak perlulah habiskan track nak tunjuk kononnya sampai wahumu kat belakang. Tak perlu kan? Sampai lepas satu silah dah okey dah. Satu silah, jadi kita establish dah itu tahu, kita track baca silah. That's it. Ya, Alright. Okay. Saya faham lah. Bila tak nak baca pun, faham lah. Okay, faham ya?
Hmm. Tak bagi Ustaz. Tak bagi. Ha, tak bagi. Tak bagi boleh baca lah. Okey. 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 Mana tadi bismillahirrahmanirrahim. Wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Kat sini Ha. buat apa ya Ustaz? Silah Ustaz. Okey, macam ni. Okey. Ini tak ada apa dah. Ini hanya ada silah je. Tapi silah belakang. Kenapa nak ambil selalu? Ambil tu lah. Ambil siapa? Abu Ja'far. Ni Susi. Susi ke. Tapi ini tak boleh ataf juga. Tak ataf juga. Tak apalah. Tak boleh kan? Boleh ataf lah. Buat ataf. Boleh. Tak apalah. Jauh sangat. Saya punya susunan. Saya pun ada susunan Ustaz. Tapi mungkin tak betul. Okey. Buat dulu. Kita tak tahu betul tak. Okey. Lepas iskan saya buat Susi Ustaz. Saya buat Susi. Lepas tu kolon silah. Baru Abu Ja'far. Okey. Sekarang saya buat Susi Susi. Saya ambil daripada Afata tu boleh? Boleh. Buat situ lah. Okey. Afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Kemudian saya buat kolon silah. Hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Kemudian Abu Ja'far. Afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Okey, kalau sini ni kalau nak buat Ustaz bagi jugalah kalau kita buat sekali contoh kita kata nak buat hal hadza illa basyarum mithlukum afatatuna as-sihr. Okey. Berhenti, baik semula. Afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Itu qalun jalan sekali dengan Abu Ja'far. Boleh Ustaz bagi lagi tu. Walaupun tak nampak X kan, tak apalah. Lagi advance. Itu triple advance. Professional. Okay. Professional. Faham? Tapi itu lagi bagus sebab kita senang baca sekaligus. Senang Musa Ustaz ni senang, dia dah color. Tengok color je, color kat mana. Faham Okay. Situ je ke? Ada lagi. Kolon ni. Ustaz tak buka chat tu. Okay. Kolon apa? Chat part lain. Okay, betul. Tawasud iskan dengan tawasud. Tawasud ada juga? Hal hadha. Okay. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Okay, habis. Habis ha? Habis. So, tiga je? 3 ayat je? 3 ayat je. Faham semua? Boleh. Tak faham. Boleh lah. Boleh. Tak apalah. Sikit pun okey lah, jadilah. InsyaAllah Ustaz. Faham sikit-sikit. Siapa tu? Kazariah ke? Lama dah ngaji Ustaz 10 tahun dah. Dah faham tak apa Ustaz. Itulah ulang kaji saya. Okey, next siapa? Saya Ustaz. Kan tak siap bersatu. Terima kasih Ustaz. Ustaz sebelum nak tanya Ustaz. Lagi pula. Jadi maknanya Ustaz, kalau perubahan untuk wajah kedua, Ustaz tidak mengira daripada Rasul ayat lah kalau macam tu ya. Rasul ayat mana? Yelah kita kan bukan untuk strike yang kedua, kita untuk perubahan tu kita tak adalah kira ambil daripada Rasul. Kepala ayat tu maksudnya yang dekat dengan wakaf. Kat wakaf? Mana kat wakaf pun? Contoh tadi kan? Macam ayat tihim tadi tu kan. Oh itu. Jauh dekat. Kalau ikut dekat tapi kalau betul-betul kat wakaf, kita kena bawa silah dulu. Tak apa, baca jalan sekali. Jalan sekali silah, 3 sekali. Lepas kita nampak gitu, jadi kena begitulah. Faham tak? Kita nampak jalan sekali, kita langkah lah, tak apa. Sebab kita kena ubah sikit bila kita nak jalan sekali, memang kena modify. Tak baca nota ustaz ke? Bagi cepat ke tak? Bagi cepat. Nota ustaz ada tu. Pasal nak shortcut ni. Kenapa kita kena ubah-ubah? Nanti kena ulang balik. Nantilah kita buat kursus jamak. Bawa balik. Bawa semua nota ustaz lama-lama. Boleh? Ya. Datang semua sebab bulan 10 boleh? InsyaAllah. Boleh Ustaz, insyaAllah. Harap-harap boleh buat Ustaz sebelum bulan 10. Kenapa bulan 10? Bila bulan 10 tu Ustaz? Hari bulan yang tepat. Tak tepat tengok lagi.
Tempat InsyaAllah depan Masjid Ahmad. Ustaz. Boleh ya? Boleh. Hajat Untuk Puan Rashidah. majoriti. ML. Mana ML? Tu. Tempat ML tu boleh buat ke? Tempat baru insyaAllah boleh. Berapa orang muat? 100 muat? Tak muat 100. Muat satu. Dalam gua Al-Kahfi tu boleh? Tapi dah pindah. Oh, pindah dah? Dua. Tak ada nak pergi habis pindah dah. Dah habis orang. Oh. Lepas tu kat mana sekarang ni? Sebelah Grand Eagle tu. Tower 3. Oh, jauh. Tower 3. Oh, payah nak pergi Tower 3. Tower 3 Jauhnya. KL ke Ustaz? KL lah Tower 3 tu. Jalan Ampang. Petronas Tower 3. Jalan Ampang sebelah. Jenuh nak masuk KL. Ampang. Tak apalah, semulalah. InsyaAllah kita buat sini insyaAllah je lah sana. Ya, insyaAllah. Salam je Ustaz. InsyaAllah insyaAllah. Mardia Hotel. Hotel? Mardia Hotel? Siapa nak belanja Ustaz? Mahal dekat situ. Boleh Ustaz, insyaAllah. Kalau Ustaz buat, nanti 10 orang yang pergi. Dah? Nak bayar 200 orang? Lebih pun. Boleh makan. Sabar-sabar saya cari tempat insyaAllah. Lepas saya cari tempat dan kita buat situ lah. Okay. Jangka dalam 100 orang letak ni. Boleh? Boleh. Kata, okay, siapa next? Lewat dah ni. Saya Ustaz. Saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qur rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardh. Okay. Wa huwas sami'ul alim. Okay. Bal qalu atwasu ahlamin balik. Amma tu ahlamim. Ahlam. Bal qalu atwasu ahlamin balik. Tarahu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Okay. Lepas tu saya ambil Abu Ja'far. Okay. Susi lah. Tadi Abu Ja'far tu. Betul. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Baliftarahu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Terima kasih. Bagus. Baliftarihu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Baliftarihu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Okay, pasal. Bal qalu atwahu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'irun. Siapa tu? Siapa tu? Tawasud. Okay, tadi baca Susi tadi. Betul lah Susi. Dah baca Susi. Okay. Tawasud kosok kolun. Okay. Saya ulang balik dekat bal. Bal iftarahu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Okay. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Okay.
ma amanat qablahum mana ada ni tawassut sukun. Mana ada tawassut sini? amat tu. Oh, ma azim. Tak tanda, patutlah tak nampak. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Afahum Afahum yu'minun. Afahum yu'minun. Bagus. Afahum yu'minun. Afahum yu'minun. Base. Satu lagi. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan yuha ilaihim. Sana tu. Siapa dulu? Yang ketujuh, siapa dulu? Yakub dulu. Yakub ke? Silap tak ada kan? Balik kita wakaf kan? Dekat sini wakaf. Tak apalah, Yakub seorang je lah. Boleh? Sekejap, Ustaz. Buat Ilaihum. Ilaihum. Sambung. Betul lah. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan yuha ilaihum. Lepas tu tawassut. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan yuha ilaihim. Habis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh ataf kau Ustaz yang ni? In kuntum. Ataf boleh, sorry boleh. Ataf lah. Boleh. In kuntum la ta'lamun. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Habis. Habis. Ustaz. Jujur. Next sambung. Saya. Perut saya tunggu kat Gombak, Ustaz. Tak apa. Sorry. Kenapa tunggu kat Gombak? Oh tadi, sorry tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Wa ma jasadan la nahu. Mana tu? Kaguk tu. Mama ja'alnahumu jasadallah. Wa ma ja'alnahumu jasadan. Ya. Kena baca apa tu? Nak baca siapa kat wakaf? Saya baca dulu. Yakulu. Sini nak baca yakulu boleh berhenti kat at-ta'am. Berhenti kat at-ta'am, berhenti semua kat at-ta'am. Ini kita berintizari di gemas, bukan di Gombak ni, gemas ni. Banyak kereta api nak masuk ni. Berhenti dekat at-ta'am, buat semua. Boleh? Boleh. Apa dulu nak buat? Nak buat susi. Susi berhenti kat at-ta'am. Wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna at-ta'am. Buat kolusilah. Wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna at-ta'am. Abu Ja'far. Sampai habis. Wa ma jasadan la yakuluna at-ta'am. Mula yakulu. Wa ma Yakulu lah untuk Abu Ja'far.
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. Kita boleh buat nanti, sorry. Okay tu. Ya, ini senang sedikit Ustaz. Oh, senang sikit. Tak apalah, tak kira lah. tak ada sebut muntas lah. Okay, tak apalah. Okay. Okay. Terus. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Okay. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم Apa tu? فيه Ibnu Kasih. Kau baca kolon. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Satu lagi. Situ je. Lagi kan? Tak buat Ustaz. Tawassut. Tawassut. Okay. Ustaz pun karut lah. Okay. Cepat. Okay. Sorry. Ada distraction. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. Habis. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. Semula. Semula. Okay, semula. Okay, bukan semula. Okay. Keluar ganung dia keluar dah. Okay. Mas ni. Okay. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا من قرية وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Habis dah? Habis. Okay. Okay, next sambung. Ada tawasul tak ada kan? Okay. Tak ada. Kak Zaria. Okay. Buka awal takut lambat tadi. Buka apa? Buka mute tu. Tidak kan klik. Biasa lambat kan? Lambat. Nak dia tunjuk klien, kita klik klien. Dia buka awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma dah tak nampak. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarqudun. Okey. Sekarang baca apa Ustaz? Baca ba. Ustaz jawab. Baca lah apa-apa. Sebab sahabat tanya macam-macam, saya pun hilang fokus. Panik dah. Jadi panik ke? Falamma ahassu basana. Siapa tu? Nak baca apa? Tengok siapa kat wakaf. Purple ke biru? Silah.
Silah dulu, Silah silah okey. dulu. Falamma ahassu ba'sana idza humu minha yarkudun. Susi. Okey. Tu baca mana ya Ustaz? Ibdal Susi. Ibdal. Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun. Okey. Baca. Lepas tu? Habis tak? Lagi? Ada lagi? Eh, Kalau ada ibdal, mesti ada 4. Mesti ada 4. Mesti ada ibdal dan silah. Itu Abu ya Ja'far. ya Ustaz. Ada tu. Falam mana dia? Hilang pula. Falamma ahassu basana. Betul Ustaz? Basana izahum minha yarkudun. Humu tak dengar. Humu. Alamak. Humu. Okey. Habis. Lagi sekali. Tawasud. Lagi sekali Ya ke? Ustaz? Okey. Tak apalah. Habis Ulang. tawasud. Belum. Ni nak ulang balik yang Abu Ja'far. Okey. Tak ada tak puas Nak hati. ulang yang tadi tak puas. Ada tak puas hati Okey. Falamma ahassu basana idahum. Betul Ustaz? Idahum minha yarkudun. Okey. Lepas tu habis. Ada lagi. Tawasud Ya, Ustaz? sukun. Tawasud. Okey, tawasud. Sukun ada ada. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Falamma ahassu ba'sana idahum. Situ ada itu juga 2 kali tu tawasud tu. Tawasud sukun dan tawasud silah. Ustaz. Ya, 2 tempat tu tawasud. Dekat na dengan Iza tu. Ya. 4. Ada tulis 4 tak nampak. Sendiri bila tulisan tak nampak. Oh lah, tak faham juga sendiri tulisan. Itulah tulis pensel. Angka 4 dia macam 2. Okey. Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun. Boleh Ustaz? Okey. Idza hum lagi sekali dalam situ. Idza hum minha yarkudun. Okey, udahlah. Okey, sekarang. Okey. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum. Ya ke? Okey. Wa masaki itu panjang Ustaz? Panjang ke tidak? Mana panjang? Masakinikum. Wa masakini betul lah. Wa masakinikum la'allakum tus'alun. Baca Ustaz punya. Baca Ustaz punya lah. Baca Ustaz punya. Tulisan. Mana dia? Wah, kamama. Tak jumpa cari pula Ustaz. Mana dia? Tak boleh cari? Ni. Tak ada. Ni. La tarkudu warji'u ila ma utriftum. Dah siap. Qalu ya walana. La'allakum. Sini Ustaz ya? Baca apa sekarang ni? Ini la tarkudu warji'u. Nak baca apa? Nak baca apa ya? Dah baca dia kan? Qalun sukun. Dah, belum? Qalun. Okey. Qalun sukun. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Okey. Sekarang baca silah Ustaz. Silah buat sekali dengan Ibnu Katsir. Dah buat sekali. Sekali silah ya. Buat sekali. Silah Ibnu Katsir. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Okey. Habis Ibnu Katsir. Kami buat Dizori tu. Kasih dia. Lepas tu berhenti kat wa masakinikum berhenti. Baru buat warji'u Ibnu Katsir ya? Kasih. Tak apalah. Sekarang pada buat warji'u situ.
warji'u warji warji'u ila ma utriftumu fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Ustaz, boleh ke ambil pada warji'u? Bukan kan ambil kena la tidak kat tu depan dia ke? tak ada X tu. Tu Ustaz yang suruh. Tahu, tapi maksud saya Tanya Syekh tu lah, Syekh Nasir tu lah yang buat tu, Singapura tu. Syekh Nasir nama Ustaz dia, apa nama? Apa nama dia? Apa nama ni Kak Izzah Masita? kenal. Dan Izzah kenal. rujuklah Tak kepada apalah. betul. Boleh lah ya Ustaz ya. Tak tahulah Dia tak ada lari pada makna dia dan merujuk kepada 14. Janganlah kamu berlari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada yang cantik kena kesenangan. wala campak dia sikit sangat kan. Sebab lari makna dia. La tu kadang jangan, kadang tidak. Maknanya tidak terkudu dan nahi dengan la. Yang ni la jangan. Jangan. La nahi. Nahi. Okay. La nafi. Bukan la nafi, la nahi. Okey. Tak apa dah. Jadi nak ambil mana Ustaz? Tak apa dah. Tak apa. Kita kita buat tu. Sekarang masih buat tawasul bab tu. Lepas tu baca tusalun. Yang mana Ustaz? Ambil dari mana Ustaz? Nanti silap lagi. La'alakum. Tak, kita nak start pada nak baca tawasul kan? Tawasul sukun. Tak berawal lah. Okey, tawasul sukun tadi tu silah hanya last. Ambil semua ya. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Ustaz, saya silap Ustaz, betul boleh ambil warji'u sebab wa kan? atoh. Sebab ada waw atoh. Tak nampak ada waw. Kalau irji tak boleh lah. Kalau tak ada waw tu tak boleh. Okey, terus saya. Terus. Saya tak ada lagi tak? mana? Ada lagi tu. Tawasul ada lagi kan? Tawasul dah baca tadi? Sila. Sila. Tadi Kak Zahra buat tawasul sukun, sekarang buat tawasul sila. Okey, ya. La tarkudu warji'u ila ma utrif. Pendek benar maksudnya. Tahu pendek benar. Tiga rakaat ke? Ila ma. 2,5 ada. 2,5. La tarkudu warji'u ila ma utrif. Warji'u tu pun 4 kan Ustaz? Warji'u. Ya. La kurang panjang ya. La tarkudu warji'u ila ma utriftumu fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Okey San? Okey, lepas tu habis. Itu ya lagi kan? Okay. Habis. Qalu. Rak mana 15 kot nanti tengok. Qalu ya wailana. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Okey. Kau panjang ke Ustaz? Habis kan tawasul kan? Dah. Okey kan? Fama zalat tilka da'wahum silap bukan. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Hasidan. Okey. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Sekarang ambil Abu Ja'far Ustaz. Betul. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Okey. Habis Surah Al-Azim. Ada lagi? Banyak lagi tu. Ada lagi ke? Mana? Taklil. Ya, super. Dakwa. Dakwa kan? Dakwa kan dakwa tak ada. Tak ada malah. Ya. Fama zalat
tilka da'wahum Mana ada humu? ya. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Okey, Habis. habis Dakwa. tawasud dah tawasud ke? Tak ada tawasud. Tawasud. Tak ada Tak ada dah tadi. Habis 15. Tawasud tak ada. Hum Habis je. Situ je. Habis. Alhamdulillah. Okay. Terima Next kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Okey, bonda pula. Okey, Assalamualaikum. Bonda terror tak apa. Bonda terror ke? Okey. Terror. Okey. Baca ya. Okey, boleh bonda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Kemudian saya buat Ibnu Katsir Ustaz. Okey, betul. أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Kemudian kolom silah. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Tawasud. Okey. Sudah tawasud. Bacakan tawasud kan? Okey. Dah kita bal naqdifu. Dua. نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Okey, lepas tu teruskan. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada apa-apa. Okey. Okey. Walakumul wailu mimma tasifun. Sama, tak ada apa-apa. Okey, lepas tu 19. Walahu man fis samawati wal ard. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. okey. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. 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 لو كان فيهما آية إلا الله لفسدتا. Salah bukan ayatun. Alihatun. Alihatun. Tak tanya Ustaz. Alihatun. Bukan ke bila buat silah, dia akan selepasnya yang tawasud tu buat silah dulu baru buat tak semestinya. Pula. Patut pakai sukun dulu, patut kolom sukun dulu sepatutnya. Tapi kalau kita dah dalam silah macam ni kan, ni tawasud ke depan tak boleh. Tawasud ke depan, kalau tawasud kat belakang boleh. Ada? Kalau tawasud di belakang, lepas bersilah boleh lah buat gitu. Ini tawasud di depan, tak boleh, kena buat kuasa sukun, kuasa silah, tawasud sukun, tawasud silah. Dia sama-sama kolon. Tak boleh apa-apa. Sekarang ayat 22. Okey. Okey, boleh. Lau kana fihima alihatun illa Allah lafasadata. Kemudian saya buat Yaqub. Lau kana fihima alihatun illa Allah lafasadata. Ustaz tadi silah ya? Silah. Silah pula. Tawasud last kali. Tawasud dah buat lagi. Belum buat. Okey. Saya buat
buat tawasud. Okey, rasuk. Dari Kolon fihuma tawasud. untuk Yakub kan? Yakub dulu, lepas tu kolon. Kolon silah. Okey. Kolon sukun. Sorry, kolon tawasud. Kolon silah. Kolon tawasud. Tawasud. Lau kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata. Habis. Ustaz nak tanya, dia tak buat tawasud dulu sebab tawasud Tak datang boleh. dulu tak Ustaz? Tak, ustaz punya tak boleh. Kadang ustaz khadim mushaf tak boleh buat. Mesti kena buat habis. Kecuali terdesak lah. Kan? Boleh lah. Kalau jauh sangat belakang tu, boleh lah kita buat. Tapi secara umum tak boleh. Sebab apa? Nanti bila masuk tawasud banyak lagi. Kayak Ibn Amir, Kisahnya, kalau asyir lagi pening. Kata asing kan pening. Dah habis yang kosa dulu ya Kalau Ustaz? selalu bagus tawasud. Okey, Alhamdulillah saya faham. Fasubhanallahi Rabbil Arsy amma yasifun. Alhamdulillah. Habis ya? Terima kasih Ustaz. Next sambung. Assalamualaikum Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي Ya, udah. Ulang balik. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي Terus kan? Mai. Okey, betul. Mai? Okey, teruskan. Min qabli kan? Okey, habis. من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Yani kalau buat Yakub dulu boleh Ustaz? Boleh lah. Saya ambil daripada fa'budun ataupun daripada illah? Ambil pada illah. Illah. Boleh ya? Illa la ilaha illa. La ilaha. La ilaha illa ana fa'buduni. Kemudian saya ambil ni Ibnu Katsir. Illa yuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Kemudian tawasud. Wa ma أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Terima kasih Ustaz. Baik. Nak sambung? Assalamualaikum. Razah. Ya, sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
Okay. Saya ambil apa ni, Yaqub dengan Abu Amr, Ustaz. Asusi. Boleh? Boleh. Saya intizari boleh, Ustaz? Boleh. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Okay. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفع. Berhenti nampak Yaqub pula. Oh, ambil Yaqub pula. Tadi saya dah ambil Yaqub, Ustaz, yang pertama. Yang pertama tak boleh, pertama dah kena kolun. Okey. Tadi kolun dah habiskan. Lepas tu Okay. yang kedua buat susi kan. Ya. Yang ketiga ni buat Oh, ID okey. Baru ambil buat Yaqubnya. sampai habis lah. Kita tak boleh buat lain dah. Okey, baik. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Okay, tadi kita buat susi dengan Yaqub sekali ya. Itu tadi. Kan buat silah. Okey, baik. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Ambil Abu Ja'far. Betul? Okey, bagus. Ambil daripada wahumu boleh? Wahumu boleh. Okay. وهم من خشيته مشفقون. Habis? Okay. ومن يكن منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. Kemudian saya ambil Yaqub dulu boleh, Ustaz? Ini. Nak baca apa tu? Nak baca ini. Iskan ya? Boleh. Boleh. Ambil daripada ini ke daripada pada tu lah, pada awal? Pada awal lah. Okey. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. Kemudian ambil silam macam mana? Tu? Kolun. Nama yang bermain kolun. Okey. Tak kolun berhenti buat tu tak ada kata dia tak boleh. Sebab dia ada terima kasih dia juga tak boleh. Kenapa sampai habis? Okey, baik. Okey. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. Kemudian ambil Ibn Katsir. Betul. Ibn Katsir. Ambil inilah, ini. Ambil dulu. Ini. Tak, Ibn Katsir kan, baca Ibn Katsir kan. Dia ini kan Ibn Katsir, ini tu. Ya, silahat dekat Ibn Katsir kan, betul? Betul lah. Ini, okey. Inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Kadzalika najzil zalimin. Okey, habis ya. Terima kasih. Next sambung. Saya Ustaz. Okey, teruskan. Tawasul tak buat ke? Ada tawasul ke? Ya, betul. Lupa. Tawasul silah. Ya, betul. Mana dah hilang pula kan? Okey. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Maaf Ustaz. Apa. Baca tak nampak min homo ini kan. Okey. Ya. Okey, next sambung. Okey. Sambung. Marabiah. Okey. Ya. Sekejap lagi. Biar ni. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون Sila. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Okay. Ustaz. Mau next apa? Saya sambung ya Ustaz. Boleh cikgu. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون مت Sekejap. Tadi baca. Afain. Sama je tu. sama je. Tak ada beza kan apa-apa kan? Mitta. Kat luar dia tulis Apa tu? jami Mutta tu betul lah. Itu ada. Okay, afain tak ada apa-apa. Okay. Semua mitta Ustaz. Ada sebenarnya kalau baca mitta. Macam mutta. Mitta. Kalau saya baca mitta lah macam mutta. Okay. Afain. Kenapa dia tasir tu? Afain. Afain mitta fahumul khalidun. Itu kolun. Lain. Okay, kemudian afain mutu. Afain mutta fahumul khalidun. Okay, dia bukan afain. Afain. Tahqiq. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Okay. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يعقوب وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. Situ je? 35 je? Sambung lagi Ustaz. Tak. Berapa dah tu? Dalam senarai tu? Nombor apa? Bukan 37 ke? Okey, 37. Okey, baik. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آياتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. Saya buat apa tu? Silah tu. Silah. أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. Okay. Buat tu apa? Abu Amru. Abu Amru ambil daripada Ro'a dia baca ro'i. Ro'i. Malah petah hamzah.
Ri'i itu. وإذا رأيك Ra'i. الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. Ayat akhir saya. Khuliqal Itu tak ada tawassut ke? tawassut. Tak ada Ada tu kafaru itu. Kafaru. Ada tu kafaru itu sebenarnya. Kafaru. Wa iza ra'aka alladhina kafaru. Wa idza ra'aka alladhi tawassut. Tawassut. Qalun. For Qalun. Wa iza ra'aka alladhina kafaru يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. Sila. Saya ambil boleh atau Ustaz? هذا الذي أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. Khuliq Duri kena baca 4 Ustaz. Tak belum. Tak. Khuliqal insanu min ajal. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. صدق الله العظيم. Habis. Tak ada tawassut ke? Ada. Okey, ada. Sa'urikumu ayati fala tastajilun. Cakap macam dah. Tastajiluni macam dah. Tastajiluni macam dah tadi. Tak baca lagi. Baca salah tadi. Okey, sekarang baca. Sa'urikum ayati fala tastajiluni. Mana yang ketiga Ustaz Patut kedua. Yang kedua, selepas kolun sukun. Yaqub baca silah, tawassut silah. Kolun sukun, Yaqub, baru kolun silah. Okey. Baik Ustaz. Okay, next. Ajar Rukiah. Okay, saya ikut Ustaz. Cuba Ustaz. Okey, boleh. 3 orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Kemudian saya buat Abu Amru. Abu Amru Ustaz. Al-Basriyan. Sama kan dengan Yaqub? Sama kan? Tak sama Ustaz. Abu Amru baca dengan wujuhihi minar. Lepas tu? Nari. Sama? Narah sama? Wujuhihi minar. Sini dekat ni. Tak dekat sini dekat ni. Silah dekat lagi pada. Silah dekat lagi pada. Sekejap Ustaz. Tadi saya buat sukun. Okay, saya buat silah dulu. Silah dulu. Saya buat silah. Buat dah silah tadi. Okay, sekarang baca yang ketiga saya buat Abu Ja'far Ustaz. Abu Ja'far kat mana pula? Mana Abu Ja'far kat mana? Kat mana Ja'far? Bukan. Bukan pula. Bukan. Lepas tu? Bukan. Keluar ada organo habis. Sukun silah. Sukun silah. Wa wujuhihi min nar. Al-Basriyan lah. Al-Basriyan. Okey. Wujuhihi min nar. Okey. Habis hinala. Hinala.
حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Habis tak Habis. Ah. Ada kita ada tafsir tak? Tafsir ada? Tawasul tak ada sini Ustaz. Tak ada, okey. Teruskan. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Kemudian sewa ibda dengan ibda susi Ustaz. Susi, ibda buat sekali. Susi. Baltatihim. Betul Ustaz Baru Abu Ja'far. Buat sekali dengan tu. Ta'tihum boleh buat sekali. Baltati dengan buat sekali susi dengan Yaqub. Berhenti kat bautah. Okey. Baltatihim susi dengan Yaqub. Baltatihimu bautah. Susi dengan Yaqub. Kemudian Yaqub tatihum. Yaqub tatihum Ustaz. Yalah buat sekali lah. Itu Zori lah. Belakang sama. Itu Zori. Okay. Kemudian surat Yaqub. Bal tatihum ba'tatan fatabahatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Habis tak? Walaqad ustuhzi'a birusulin. Tak baca dekat silah ni. Silah mana Ustaz? Silah Ta'tihimu macam mana? Silah kolon dah baca dah Ustaz. Abu Ja'far dah baca. Abu Ja'far. Oh, Abu Ja'far belum tinggal. Patut buat sekali tadi. Kalau tak malam ni. Okey, buat sekali. Tadi saya buat Abu Ja'far dengan Yaqub. Saya kolon dengan Yaqub. Saya atau. Kemudian buat Abu Ja'far silah. Bila masa Ustaz? Betul Ustaz kan? Tadi mula-mula ajar Ruqyah buat mula-mula kolon sukun. Kolon sukun, kolon silah. Silah. Ya ke silah? Okey, pada awal tadi silah tu. Okey. Pada awal bal ta'tihimu. Patut buat sekali dengan Ja'far masa tu. Patut buat sekali terus. Okey, tapi tak apalah. Tertinggal dah. Buat sekarang. Buat Ja'far. Kemudian saya buat silah. Betul tak? Sekarang buat silah Abu Ja'far. Abu Ja'far. Okey. Bal ta'tihimu baghtatan fatabahatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Walaqad ustuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billazina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Kemudian saya buat Abu Ja'far Ustaz. Okey. Walaqad ustuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billazina sakhiru minhum. Tadi baca silah dulu. Kolon. Okey, tak apa. Tak apa. Sebab dia akhir ni rasul ayat Abu Ja'far ke Ustaz? Kita kena buat kolon silah dulu? Yalah, sebab depan yastahzi'u ustuhzi'u tu, ustuzia tu. Kena buat kolon dulu. Saya buat jilid kedua Abu Ja'far. Silatlah saya buat silah kolon dululah. Okey, saya ambil dekat sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Tak ada. Dah baca ustuzia, tak boleh lah. Kena buat Abu Ja'far dulu lah. Tak apalah, Abu Ja'far dulu. Apa kita ikut ni balik Ustaz? Yang pertama surat kolon sukun. Tadi Hajjah dah baca sampai situ. Sakhiru minhum. Kan? Tak boleh baca dah untuk. Tak boleh atas dah. Tak boleh ubah untuk kolon sebab dah baca ustuhziya birusulin tadi. Kan? Jadi kena tasik dengan Abu Ja'far jugalah. Habiskan. Bismillah. Sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzun. Okey.
سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Okey, baru ambil Abu balik Jaafar. kolun. Kita ambil kolon balik. Terbalik kan, tak apalah. Okay. Balik jadi Ustaz. Tak apalah. Min Kata qablik walaqad ustuzi'a birusulin balik. استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Okey, kan buat Al-Basriyan. Al-Basriyan. Okay. Al-Basriyan ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Habis Ustaz. Okay, next. Terima kasih Ustaz. Dua orang lagi. Kak Mas ke? Assalamualaikum Ustaz. Kak Mas. Okay. Dah pening dah last ni Ustaz. Dah pening dah. Nak sama mengedepan. Macamlah dua Cuba orang. lah Ustaz. Cuba. Cuba tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Wan-nahari minar rahman. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Ni patut baca susi dulu baru baca silah. Patut kan? Baru baca susi dulu Apalah. Ustaz kan? Tak apa. Balik okey, tak apa. Sekarang. Okey baik Ustaz. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. Sini Kak Mas buat Abu Amru ya Ustaz. Ambil hatta. Hatta طال عليهم العمر. Kemudian buat silah. Belum. Alaihumu untuk Yakub. Hatta عليهم حتى طال عليهم العمر kemudian baru silah بل متعنا هؤلاء silah بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. Kemudian silah dengan tawassut. Bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul 'umur. Kemudian silah sukun. Kenapa baca dulu? Tadi Kak baca tawassut apa ni?
Kak Okey. baca Patut sidah baca dulu. sukun Patutnya dulu. baca sukun dulu Ustaz kan? Tak apa, sekarang baca sukun sekarang. Tak apa. Sekarang baca sukun ya. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. Okey, dah habis. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Habis Ustaz, terima kasih. Habis tak ada Ya. apa silap tak okey. Ya. Nak sambung kepada Nasiah last. Boleh lagi Ustaz? Biarlah, nak habis ni. Satu orang kan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama unzirukum bil wahyi. Qul innama unzirukum bil wahyi. Qul innama unzirukum bil wahyi. Okey. Qul innama unzirukum bil wahyi. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Yang ini saya boleh buat intizar tak Ustaz? Lepas tu yang tawasud sekali. Okey, buat ni kalau yang ni kan kena buat tawasud sukun dulu. Tawasud silah dulu, sorry. Oh, tak boleh Ustaz buat sekali jalan tak boleh. Sejalan Contohnya saya boleh. buat sukun dulu, saya berhenti pada Okey. azab, lepas tu buat silah, lepas tu saya akan teruskan dengan layakuluna tu dengan tawasud. Boleh. Berarti kat Boleh? Rabbik, berarti kat Rabbik. Rabbik. Okey. Tadi saya dah baca kan untuk yang silah dan sukun. Walain massathum nafhatum min azabi rabbik. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Betulnya tu Ustaz? Betul? Boleh? ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. Habis Ustaz وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. Saya terus buat wadi'a. Kunbul terus ya. Wadi'a wa zikran lil muttaqin. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. Habis Ustaz. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey. Terima kasih Ustaz. Soalan? Ustaz, nak tanya kejap yang Ustaz cakap pasal fa'la, fi'la tu dia terbatas pada isim saja. Fi'il aja ke? Semua. Oh, semua. Termasuk isim. Termasuk dengan isim. Okey, faham. Pasal wazan dia je. Masuk wazan selesai. Wazan dia je yang tu. Okey, baik. Terima kasih. Satu ni. Okey. Okey, kita wakaf kat sini. Sambung minggu depan insyaAllah.
Dah kita ganti lah, kita memang kena, kan kalau yang kedua kan, baru ni, baru kedua kan? 3. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa man sakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Sampai jumpa di minggu depan insyaallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.